Hai kawan-kawan, Afen di sini. Dan dalam video hari ini, kita akan membersihkan barang-barang yang sangat mahal dan menarik yang diliputi kotoran. Tetapi ada cabarannya. Kita akan membersihkannya menggunakan objek rawa. Mari lihat sejauh mana tuah kita. Orang yang mempunyai objek paling berat akan kalah, atau orang yang mempunyai markah paling sedikit pada akhir akan menerima hukuman. Tonton video hingga akhir untuk mengetahui siapa yang kalah. Tetapi apakah hukumannya stunt? Hukuman hari ini agak istimewa. Ia adalah tong lumpur beracun. Tak apa. Ya, saya pasti tidak akan masuk ke sana. Dan lihatlah penimbang raksasa ini. Mereka sangat tepat. Hei, jangan menipu stunt. Mari kita ke pusingan pertama. Ayo. Wah, jadi ini adalah pusingan pertama. Saya tertanya-tanya apa itu. Saya bertaruh ia adalah PlayStation. Apa? PlayStation? Awak gila bro? بابا جاي لبلا ستيشن 5. على ستيشن 5. Ini jelas PlayStation 2 kerana ia lebih kecil, tahu? Ya, PS5 Slim. Slim. Kita hanya ada satu cara untuk mengetahui, untuk membersihkannya. Tuh, ia tidak membuat banyak bunyi jadi ia boleh jadi apa-apa. Mari pilih nombor. Oh, apa itu? Objek nombor 25. Mari lihat apa itu. Wah, berus tandas. Awak tahu tak? Ini tidak terlalu buruk sebab saya boleh menggosok. Saya boleh membersihkan. Baiklah, saya akan cuba sedaya upaya. Saya tertanya-tanya apa ini. Saya rasa memang ia PlayStation dan saya pilih nombor 21. Jadi apa barang itu? Apa? Apa yang patut saya lakukan dengan pengering rambut? Jadi saya tak boleh betul-betul hembuskannya sebab ia. Mari mulakan pemasa dan mari kita mulakan. 3, 2, 1. Mari mulakan. Ayo. Cepatlah. Ya. Ia mula menjadi lembut. Pergi macam ini. Saya rasa ini tidak berkesan. Maksud saya sedikit. Saya ada sedikit debu keluar. Wah, lihat itu. Oh Tuhan, ini sebenarnya berfungsi dengan baik sekali. Saya tidak ke mana-mana dengan ini. Tunggu sebentar. Tiada peraturan tentang apa yang sepatutnya kita lakukan dengan barang itu. Jadi macam mana kalau? Ya, ayo. Ya, tunggu. Sekarang up. Saya pasti akan kalahkan Stanley. Begitu banyak debu. Saya rasa saya sudah tahu apa ini. Saya rasa ia adalah matchbook. Saya harap Stan dapat barang yang betul-betul buruk. Ia sangat bagus. Ini memang barang paling terbaik pernah. Tuh, Tuhan. Jom. Bersihkan semua ini. Oh, tunggu. Saya hampir terlupa tentang bahagian belakang. Ini akan menjadi lebih sukar sekarang. Oh, hanya 10 saat. Cepat. Saya kena buat bahagian bawah juga. 5, 4. 3, 2, 1. Satu hai semua. Selesai. Saya rasa saya lakukan agak baik. Lihat ini. Hanya ada sedikit kotoran di belakang, tetapi secara keseluruhan saya rasa ia agak baik. Mari kita lihat sejauh mana baiknya Stanley lakukan. Itu seperti baru, hampir sama. Mungkin masih boleh guna itu. Ia bukan PlayStation yang saya harapkan, tapi masih agak baik. Adakah anda mahu saya menang? Tekan butang langgan. Semak. Tekan butang suka jika anda mahu saya menang. Mari kita lihat keputusan kita. Wah, kepunyaan awak agak bersih, tetapi kepunyaan saya memang lebih bersih. Baiklah, saya tak tahu tentang itu. Mari semak bahagian bawah. Bro, baiklah. Itu kelihatan seperti bahagian bawah kasut saya. Baiklah, kita masih perlu menimbangnya dan melihat siapa yang menang. 3, 2, 1. Mula. Ya, mari mulakan. Aku dah cakap aku akan menang. Kamu menipu. Saya nampak kamu. Awak tolak tadi. Saya nampak kamu tolaknya. Saya tak tolak pun. Bro, Kawan-kawan, tulis dalam komen di bawah jika kamu rasa Evan menipu. tak? Mari kita pergi ke pusingan seterusnya. Pusingan 2. Apa yang awak rasa di dalamnya? Ini jelas sekali kasut. Saya tak rasa ia akan sebegitu jelas. Saya rasa ini adalah kapal layar mainan. Apa tentang itu? Kenapa ia akan menjadi kapal layar mainan? Hanya ada satu cara untuk mengetahui. Untuk membersihkannya. Jom, mari kita mulakan. Kawan-kawan, apa yang awak rasa di dalamnya? Tulis mereka dalam komen. Saya rasa ia adalah kapal layar mainan. Tetapi sekarang mari kita pilih objek kita. Mari kita mulakan. Objek nombor 14. Apa? Lakukan. Serius. Pencungkil gigi. Ia tidak akan membuat kerosakan. Sebagaimana ini akan merosakkan? Saya agak pasti ini adalah kasut dan saya berharap dapat kalahkan Evan pusingan ini. Mari kita ketahui apa objek yang kita dapat. Nombor 10. Ayo, ia mesti bagus. Oh, tidak. Tidak. Oh, kenapa? Mulakan pemasa. 3, 2, 1. Ayo. Mula. Apa ini? Ini tidak melakukan apa-apa. Pencungkil gigi terlalu tumpul dan kecil.
ia tidak berfungsi. Aduh, Saya rasa sudah tiba masanya untuk rancangan B. Mari kita cuba putar pencungkil gigi dan mungkin calarkan seperti ini. Ini berfungsi sedikit lebih baik tetapi masih tidak cukup untuk membersihkan keseluruhan kasut ini. Tan pasti akan memenangi cabaran ini. Lakukan. Tunggu sebentar. Wah, apa dan ia patah juga. Ini menjadi semakin teruk sekarang. Tunggu. bagus. Sekarang saya ada 2 pencungkil gigi. Lebih baik lagi. Ya, kemenangan. Saya datang. 10 saat lagi. Tak apa. Tidak. Tidak. Oh. 5, 4, 3 2, 1. Masa sudah tiba. Saya rasa Evan akan menang kali ini. Malah tangan saya pun tak boleh berfungsi. Saya nampak tali kasut. Saya rasa itu adalah kasut sukan. Tetapi bagusnya saya tak perlukan satu. Saya ada koleksi penuh daripadanya. Tunggu sebentar. Kasut itu berwarna putih. Saya ada idea. Mari kita timbang ini di atas penimbang. Mari kita timbang kasut sukan kita, Ivan. Rupanya ia adalah kasut sukan, bukannya bot mini. Wow, itu nampak sangat bersih. Apa yang kamu gunakan? Hanya pengelap habuk. Kamu berjaya lakukan itu dengan penyapu? Hormat. Weh, tunggu. Kenapa kasut kamu kotor sangat? Oh, kamu tahu ia sedang hujan dan di luar berlumpur. Jadi ia. Baiklah, anggap saja itu yang terjadi. Baiklah, mari kita timbang mereka. 3, 2, 1, mula. Ya, Bro, memang dijangka begitu. Tetapi bagaimana kamu mau membuatnya begitu bersih? Ini mustahil. ia seperti penyapu ajaib atau sesuatu, bro. Cuma itu saja. Itu nampak sangat mencurigakan. Tetapi mari kita teruskan. Masa untuk pusingan ketiga. Apa tekaan kamu? Saya rasa itu adalah topi. Seperti kamu tahu, seperti topi tinggi atau sesuatu. Mungkin. Saya masih rasa itu adalah kapal layar mainan. Ya ampun, lelaki ini. Tetapi sejujurnya mungkin semacam trofi. Tetapi ya, mari kita lihat. Saya ambil yang ini. Sabli, wow. Tunggu sebentar. Apa? Tidak, itu saya punya. Baiklah. Kamu tahu apa? Saya akan ambil yang ini dan saya masih akan kalahkan kamu. Baiklah, mari kita lihat. Baiklah, jadi guys, saya rasa ini adalah topi tinggi. Saya akan dapatkan nombor saya, nombor 20. Berharap untuk sesuatu yang benar-benar baik kali ini kerana kali terakhir itu sangat mengerikan. Oh, tabung duit shilling. Harapnya ia berfungsi dengan baik. Baiklah, mari kita lihat objek apa yang akan saya dapatkan. Ia tidak berjaya. Mari kita lihat apa itu. Wow, pukul. Sekarang memang terbaik. Ini akan jadi sangat mudah. Masa kamu bermula dalam 3, 2, 1. Jom. Oh. Saya sudah boleh rasa kemenangan. Ia pun tidak berfungsi. Tunggu sebentar. Tiada peraturan yang menghalang saya membuka dan mengeluarkan apa yang ada di dalam. Oh, duit shilling. Ini seperti hadiah dari Tuhan. Ya. Oh, ini jauh lebih cepat. Semua kotoran ini akan hilang. Hanya seperti ini. Apa maksud itu? Saya rasa saya akan teruskan sahaja. Dan berpura-pura tiada apa yang berlaku. Oh, saya dapat nampak. Ia masih terlalu perlahan. Hanya tinggal 30 saat. Tiada apa yang berfungsi. Saya rasa bukan topi. Saya rasa ia mungkin semacam mangkuk, mungkin dari kaca. Saya tidak pasti. Ambil saja itu. Oh, bagaimana saya nak timbang ini? Bukan saya. Hanya 10 saat. Tiada yang mencukupi. Masa sudah tamat. Saya sedikit meleset. Mungkin tak cukup pun. Saya rasa saya kalah pusingan ini, guys. Baiklah, saya rasa saya akan ambil ini. Mungkin apa yang Stanley ada akan lebih ringan. Mari kita lihat. Baiklah, jom kita mulakan. 3, 2, 1. Bro, Saya pasti memenangi pusingan ini. salah saya. Kawan, Di mana ia? Dia pecah. pasti kamu kalah. Bukan salah saya ia pecah. Jadi jika kamu menang, kamu tetap boleh simpan pasu yang pecah itu. Saya tak peduli. Saya masih akan menang dan dapat 1 mata. Jadi pada akhirnya saya tidak akan dapat hukuman. 3, 2, 1. Baiklah, saya rasa saya menang. Dia menipu lagi. Saya rasa saya menang yang itu. Penyingkiran secara automatik. Baiklah, tiada apa yang perlu dilihat di sini. Saya jelas menang. Tunggu di sini untuk melihat Stanley berenang dalam baldi lumpur itu. Kita akan lihat tentang itu, Ivan. Belum habis lagi, kawan. Mari kita teruskan. Oh, saya harap kita dapat sesuatu yang menarik kali ini. Kamu rasa benda itu apa? Pasti bukan PlayStation Stanley. Ya, memang bukan kapal layar mainan. Saya pasti ia. Sebenarnya, saya tak akan kongsi idea saya dengan kamu. Kenapa tidak? Sebab saya kejam. Mengejutkan. Baiklah, kawan-kawan.
Mari kita lihat apa mereka. Mari kita bersihkan mereka. Betul, Ivan telah banyak menipu baru-baru ini dan saya tidak menghargainya. Jadi saya akan tunjukkan kepadanya mengapa saya akan jadi pemenang dan mengapa dia akan mendapat hukuman. Jadi saya akan dapatkan nombor saya yang jelas nombor 15 dan saya akan menang. Ya, kali ini nasib menyebelahi saya. Dan ini adalah pusingan di mana saya buktikan Ivan salah bahawa saya akan menang. Jadi saya ada sedikit air dan seperti yang anda tahu, air sangat baik untuk membersihkan lumpur. Mari lihat saya menang sekali lagi dan pilih objek. Ia adalah 9. Jadilah sesuatu yang baik. Jadilah sesuatu yang baik. Hah? Misi gagal. Apa ini? Adakah ini aiskrim? Ini adalah troll sepenuhnya. Bagaimana saya sepatutnya memecahkan kotoran dengan aiskrim? Saya rasa dia hanya sedang troll saya. 3, 2, 1. Mari pergi. Saya benar-benar harap ini bukan elektronik kerana ia kelihatan seperti tablet atau iPad. Mari kita cuba. Fatality. Mungkin seperti ini. Lakukan sesuatu sekurang-kurangnya. Anda tahu apa? Saya tahu fizik. Ia akan cair dan ia akan larut kotoran. Hanya. Dia adalah soal masa. Atau akan jadi atau tidak. Baiklah, jadi lumpur itu mudah tanggal. Kita ada sedikit masalah. Ia adalah iPad. Saya telah lama bermimpi untuk mendapatkan iPad. Saya harap ini adalah yang kalis air. Saya yakin mereka datang dengan kalis air, bukan? Oh kawan-kawan, saya ada idea yang hebat. Ada kayu dalam aiskrim. Saya hanya akan gunakan kayu itu dan makan aiskrim. Oh, saya dapatkan kayu itu dan saya rasa tinggal 2 minit. Mari pergi. Oh, ini lebih baik. Oh, saya rasa saya tahu bagaimana rupanya. Saya rasa ia adalah iPad. Baiklah, 10 saat lagi, cepat. Oh, tolonglah. 10 saat lagi. Ayo. Tempat 3, 2 dan 1. Baiklah, itu sangat bersih. Tetapi ia juga sangat basah jadi saya tidak tahu jika ia akan hidup. Mempertimbangkan seada aiskrim untuk melakukan ini, ia tidaklah begitu buruk. Mari kita lihat apa milik Stanley. Bagus. Apa? Tidak lagi. Jadi apa yang anda gunakan? Tak apa yang kamu dapat? Saya ada ais. Anda sangat bernasib baik. Dan tengok apa yang saya dapat. Saya ada aiskrim. Apa yang saya sepatutnya lakukan dengannya? Adakah anda makan ia? Ya, ia sangat sedap. So good and tasty. Bang benda-benda ini. 3, 2, 1, pergi. Oh ya, Toh, ambil itu. anda bertuah sekali lagi. Saya telah bermimpi untuk iPad ini. Dan anda tahu apa lagi yang saya impikan? Anda untuk mendapat hukuman. Cuba untuk hidupkan iPad. Cuba saja. Tidak, ia kehabisan bateri. Cuba saja hidupkan iPad tu. Ia kehabisan bateri. Ia kehabisan bateri. Ia kehabisan bateri. Oh, ya, anda meletakkannya dalam air. Anda bodoh. Anda menang pusingan ini. Tetapi pada harga apa? Anda menenggelamkan iPad itu. Saya dapat iPad. Ras, apa yang anda fikir ia adalah? Ini boleh jadi banyak benda, anda tahu? Mungkin ia adalah seperti kulit kerang atau sesuatu seperti kulit kerang besar. Ia mempunyai bentuk seperti kulit kerang. Anda tahu, saya benar-benar mahu membersihkan ini dan melihat apa yang ada di dalam. Baiklah, kawan-kawan, yang ini agak kecil. Jadi ia sepatutnya agak mudah untuk dipecahkan. Jadi mari kita ambil barang kita dan cuba. Oh, nombor 18. Wow, sabun tangan berharum. Jadi mari pilih objek. Nombor 18. Saya harap ia bertuah. Wah, itu hebat. Satu pemancar air. Saya sangat teruja untuk yang ini. Kawan-kawan, jangan lupa untuk melanggan atau saya akan memercik anda sekarang. Ayo, baiklah, hanya bergurau. Tiada ancaman di sini. Atau mungkin, jika anda tidak melanggan. Masa akan bermula dalam 3, 2, 1. Mari pergi. Ini sangat menyeronokkan. Anda tahu bersihkan sedikit dan baiklah, saya perlu tunggu. Saya perlu mengorbankan masa saya. Tetapi jika saya letakkan cukup sabun, ia mungkin melembutkan dan bertindak seolah-olah ia air. Mari harap ia menjadi sedikit lembut dan kemudian kita mungkin boleh memecahkannya. Tunggu, mengapa tiada apa-apa yang berlaku? Sepatutnya air boleh membantu. Dia tidak larut. Saya rasa saya perlu melakukannya. Ya. Baiklah, itu sepatutnya cukup lama. Ya, saya harap Ivan melakukan lebih teruk daripada saya. Oh, tunggu. Ia kelihatan seperti sesuatu yang berharga. Ia adalah jam tangan. Saya rasa saya tidak sepatutnya hentam begitu kuat. Baiklah, 5, 4, 3, 2. Mengejutkan. Baiklah. Saya rasa saya telah melakukan yang terbaik. Betul, ia adalah jam tangan emas dan perak, sangat bersih. Seperti baru. Ini sebenarnya kelihatan agak baik. Mari kita timbang ia. Mari kita dedahkan jam-jam itu. Periksa itu, bling-bling. Lihat yang ini. Ia lebih bersih daripada milik anda. Dan juga kawan ini, terus dari Rolex. Anda tahu? Baiklah, mari kita timbang mereka dan mari kita lihat siapa yang menyimpannya. Pergi. Tidak. Naik. Ia berhenti. Apa yang kamu dapat? Saya ada sabun.
Sabun itu lebih baik daripada air. Sekarang saya dapat simpan Rolex ini. Ayo. Dan dapat satu lagi mata. Jadi, awak semakin dekat dengan hukuman, Ivan. Percayalah kepada proses. Mari kita teruskan. Masa untuk pusingan ke-6. Cemam, saya ada beberapa idea. Mungkin lilin. Apa lagi? Mungkin minuman seperti tin. Saya rasa memang begitu. Alah, janganlah. Kita belum mula cabaran lagi dan awak sudah menipu. Tidak, itu adalah kemalangan, saya janji. Ya, sudah tentu itu adalah kemalangan. Sudah tentu itu adalah kemalangan. So, mari kita pergi bersihkan mereka. Okey, kawan-kawan. Jadi saya goncangkannya dan saya yakin itu adalah minuman. Mari ambil objek kita. 17. Saya tak tahu nak buat apa lagi. Awak tahu, ia semakin teruk setiap pusingan. Tolonglah jadi sesuatu yang baik. Nombor 10. Ini adalah nombor bertuah. Tolong sesuatu yang baik. Apa? Penyepit? Tidak. Masa bermula dalam 3, 2, 1. Mari kita pergi. Pergi. Mari kita mulakan. Sekarang beginilah duit shilling itu sebenarnya. Sangat perlahan. Saya tak boleh hentak dengan apa-apa sebab ia lembek. Ia pun tak keras. Nampak? Ini tidak berjalan dengan baik. Itu Coca-Cola. Saya sudah menang pusingan ini. Tidak. Tinggal sedikit masa lagi. Cepat. Saya rasa Ivan mungkin telah buat yang sama. Saya ada idea. Saya bersihkan bahagian luar. Sekarang saya akan bersihkan bahagian dalam. Patutnya lebih ringan dan Ivan akan kena hukuman itu. So, saya perlu menggilap bahagian atas. Awak tahu, supaya ia lebih bersih. Tak mungkin. Saya tergelincir lagi. Bagaimana saya boleh lakukan ini? Adakah ini dikira sebagai item yang rosak? Saya benar-benar berharap tidak. Baiklah, mari kita letak di penimbang besar dan tengok apa pendapat Stanley. Masa untuk tunjuk botol kita. Tunggu, dia minum punya awak. Tapi awak dah hentak botol awak. Tak mengapa, sebab sekarang skor adalah 3-2 memihak kepada awak. Dan jika saya menang pusingan ini, ia akan menjadi seri 3-3. Jadi kita berdua akan ketong. Tidak, tak boleh kedua-duanya pergi. Mari kita timbang mereka. 3, 2, 1, mula. Ya. Saya menang. Saya tidak akan dihukum. Terima kasih kepada semua yang menyokong saya dan tahu saya akan menang. Sekarang langgan, tekan butang suka. Tinggalkan komen dan kata tekan tahniah dan Ivan teruk. Saya sudah boleh rasa kotoran sejuk itu. Awak masuk ke situ? Ya Tuhan, awak akan berbau busuk. Tak mungkin. Ia sangat sejuk. Mari kita buat kaki dulu. Itu sangat menjijikkan. Sejuknya. Sangat sejuk. Biar saya bantu awak. Apa maksud awak bantu saya? Tunggu, apa maksud awak bantu saya? Saya boleh buat ini sendiri. Tak mungkin. Ya Allah, sejuknya itu. Tolak saya masuk. Masuk lebih dalam, masuk lebih dalam. Itu berbau busuk. Kawan-kawan, langgan saluran supaya anda tidak lepas lebih banyak video hebat seperti ini. Saya tertanya-tanya di mana Ivan akan berakhir lain kali. Jangan pergi dulu. Maksud awak diri awak? Hey,